Assalamualaikum guys. Aku ketemu channel Tadashi. So hari ni Tadashi nak main game Animal Hide and Seek guys. Game ni cara main dia ialah kita perlu menyamar jadi haiwan dan kita perlu bersembunyi guys. So tanpa membuang masa, let's go kita join round. Okay. Oh kita jadi ni penembak So banyak haiwan guys. Mana? Yap. Tadashi nak buat something. Tu. Aduh, atas tu pula. Macam mana dia bajak atas tu guys? Macam mana ni? Tak boleh lah guys. Dia kat atas ni. Alah, hilang dah ke? Alamak. Nampak. Yang ni. Okay, mantap. Atas tu. Lari Mana tadi anjing tadi guys? Korang nampak tadi dia lari kan? Mana? Ni bukan. Okay, sebelum tu kita collect coin ni guys. Tu. Okay. Okay, mana lagi? Kuda ni bukan. Macam ni. Okay kan? Okay ni. Anjing ni. Bukan. Mana? Ke ni guys, sekejap. Ni bukan. Payah ni. Sekejap. Sekejap. Cepat. Susah lah guys. Dia atas tu. Nampak? Sika menang. Alah, Hades win. Tak ada lah guys. Dia kata dia bagi atas bumbung. Aduh. Tak apa. Kita akan try lagi next round guys. Okay, next Sika tak nak. Kat sini kita ada spin. Kita spin. Boleh spin 2 kali guys. Okay. Let's go. Bismillah. Tolong Give me something good. Alamak. 25 coins. Tolong 20 coins. Okay, actually not bad. Okay kau. Dah start dah. Kita jadi apa ni guys? Okay, kita jadi Sika tak belum lagi. Hider mantap. Kita jadi hider guys. Uish. Jadi apa ni, serigala. Mantap. Alah. Okay. Hide Sika will spawn in. Okay. Jadi apa jadi kuda. Kita kena jadi benda kecil-kecil guys. Macam kucing Dia bukan kucing ni musang kan. Kita jadi musang. Okay. Wih, ramai Sika. Sika pula. 1 2 Sika je. Okay, tu. Wih, dia tembak sebuah benda guys. Kena sorok ni. Wih. Bahaya. Tak ada benda kecil ke guys selain daripada musang ni. Tak ada ni ada. Capybara. Yes, mantap. So, sekejap. Kita kena panjat sikit. Macam mana dekat sini? Wih, sekejap. Aku tak rasa dia nampak kita guys. Dia nampak kita. Sekarang nak buat apa? Panjat. Alah, tak boleh panjat atas lagi. Aduh, macam ni. Lari! Guys. Guys. Kat situ dah. Hampir guys. Dia mati. Dia mati guys. Tadashi selamat. Alah. Wih. Alamak, dia tahu. Betul tak? Okay, dia tak tahu. Mantap. Kena pergi cepat jauh lah guys. Jauh sikit daripada Sika ni.
Oish. Macam mana orang kata bumbung tu lah. Saya nampak 2 kali pun. Oh alamak. Sekejap. Dia nampak kita. Oh tak. Alhamdulillah. No. Okay. Alhamdulillah guys. Dia masih tak nampak Tadashi Okay lah. Kita dia dekat sini diorang. Bahaya lah. Macam ni Okay. Oh alah. Ui bapak sakit. Ai. Revive apa Robux? Mahal pula. Ni lah atas sini guys. Memang tipu. Korang tengok guys. Nampak macam mana dia nak atas. Hacker lah guys. Ada rasa dia ni. Memang dia seorang je tau. Dia laju tu lompat tinggi. Tahu lah. Nampak? Orang sama lagi menang. Mustahil guys. Tak rasa ni hacker tau. Hacker lah tak rasa ni. Sumpah. Hey, tak ada. Apa dia cakap? C game name no. What you say man? I don't understand. So kat store ada apa? Okay, tak apa. Tak rasa sekarang ni nak beli pistol tau. Kita ada berapa duit? 189. Alamak. Tak cukup lah guys. Tak rasa nak beli kau. Nampak macam smooth sikit lah. Sekejap. Ada ability. Okay, ada speed. Jom. Kita ada speed guys. Mantap. Tolong lah. Mantap hider. Tak ada memang suka jadi hider guys. Kalau seeker susah sikit kan. Yang 8 ni apa? 8 ni apa guys? Sekejap. Tak faham guys. Yang 8 ni apa? Kita sudah tekan. Okay. Seeker dah muncul. Nampaknya seeker dah muncul guys. Okay. Ada 2 orang seeker macam biasa. Kita jadi anjing. Okay. Kena jauhkan diri daripada seeker guys. Tak, sekarang ni macam mana diorang naik bumbung? Macam mana diorang naik bumbung guys? Itu paling mustahil lah. Lain macam lah. Okay. Seeker jauh daripada Tadashi Okay. Sini. Okay. Daripada depan tu je dia. Sekejap. Boleh tak kalau naik bumbung ni? Cuba. Tak boleh. Sekarang ni macam diorang naik bumbung guys. Mustahil weh. Okay. Adakah dia nampak kita? Atau dia tak nampak kita? Okay. Kita kena beryorok ke sini. Alah tak boleh lah guys ke sini. Kena pergi dekat sini boleh lompat. Sekejap. Aduh tak boleh. Seeker depan kita je weh. Bahaya. Lari. Nampak? Korang nampak guys? Weh. Okay. Nampak. Tu. Weh, dekat je. Please lah. Tolong kata Richard tak menang lagi ni guys. Asyik kalah je. Okay. Kita stay dengan dia ni. Damn. Lari. Guys. Aduh. Weh. Macam ni. Alah. Ramai seeker ni. Ya, tengok sini. Alah, dia nampak. Dia perasan. Dia perasan guys. Weh, ramainya. Weh. Alah. Aduh, kalah pula kita. Susah lah game ni. Tak adil betul lah. Okay. Main lagi. Kita cuba lagi lah guys. Untuk next game kita ambil swam. Okay, swam. Tahu lah susah. Tak rasa kena memang betul-betul jadi seeker guys. Hider susah. Sumpah. Sebab kadang-kadang kalau orang jadi hider, kena bunuh dengan seeker, dia akan jadi seeker guys. So kalau hider mati, dia akan makin bertambah dekat seeker. So itulah susahnya guys. Tapi tak rasa yang tak rasa jadi seeker pula hider ni. Betul tak?
Wait a minute. Nah bro, you are seeker, we will be released. Okay, kena tunggu dalam beberapa saat dan kita akan spawn guys. Adakah kita boleh menang game ni? Mana tahu kan. Okay, let's go. Okay. Wait. Ni mantap. Ni kucing ni. Dari mana? Mati kau. Baik. Sekejap. Dari interaction apa something. Mati kau. Yes sir. Okay, sini. Bukan. Bukan. Kambing. Bukan. Kucing. Miau. Bukan juga. Okay, kebanyakan kat sini tau. Yang bergerak-gerak ni tak ada rasa. Okay, bukan. Okay, yang diam ni bukan. Dia yang bergerak ni. Okay. I see. Nampak kuda tu? Betul tak kuda ni? Bukan. Dia tadi dia berdekatan kat sini guys. Tak ada rasa. Mana lah? Lari kot. Two hiders left. Mana dorang? Ini bukan. Ini bukan juga. Okay. Sekejap. Ke diorang terbuk. Tak rasa agak dah. Ada membung. Mati kau. Okay. Mana? Okay. Nampak. Dia menang. Yes guys, mantap guys. Untuk pertama kali guys, Stardust menang. Baik tak baik. Mantap tak mantap. Okay lah guys. Tak ada rasa kan. Itulah saja untuk video kali ini. Dan kalau suka video ni, jangan lupa like, share, subscribe dan on notification guys. So guys, bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye.